Video hari ni aku ada satu lagi gadget nak berkongsi dengan hampa, iaitu kipas dua kepala. Asalnya ni kipas untuk kenderaan, tapi kalau hampa beli kipas ni nak jadikan kipas meja, tak ada masalah, boleh je. Macam biasa kita akan tengok packaging dia lebih dekat sikit. Macam dekat kotak belakang ni hampa nampak dia tunjuk cara-cara untuk kita lekat dekat dashboard kereta lah. Tapi untuk video ni kita takkan letak dekat bahagian kereta lah. Yang ni semua orang tahu. Aku nak jadikan dia sebagai kipas meja. Kita unboxing dulu, tengok aksesori apa yang kita akan dapat dalam kotak. Kotak dah kosong, kita campak je. Nampak dalam plastik ni ada beberapa benda. Kita keluarkan dulu. Kita tengok aksesori dulu, baru kita tengok kipas. Yang pertama sekali kita dapat dia punya user manual dia. Kat sini dia ada tunjuk cara-cara untuk kita lekatkan kipas dekat dashboard. Rupa-rupanya bila tengok manual baru aku tahu kipas ni ada beberapa model. Model yang aku beli ni jenis lekat dekat dashboard lah, ataupun kita lekat dekat meja, ataupun kita jadikan dia sebagai kipas meja saja. Aksesori seterusnya, pembersih alkohol dapat 2. Kemudian kita dapat lagi 2 ekstra pelekat untuk kita lekat. Misalnya kata hampa nak mount kipas ni kat mana-mana, boleh guna untuk lekat lah. Dan yang terakhir sekali dia punya QC pass. Macam ni lah kipasnya. Nampak ni saiz dia agak compact. Kita pusing belakang, kita boleh nampak memang dia dah bagi siap-siap dah pelekat dekat belakang ni. Katakan kalau dah rosak, hampa boleh cabut dan tanpa yang dia bagi tu. Pusing balik depan, nampak ni ada 2 butang. Setiap butang ni mewakili kipas masing-masing. Butang kiri untuk kipas kiri, butang kanan untuk kipas kanan. Dari segi bahan binaan kipas ni, kebanyakannya semua diperbuat daripada plastik. Jangan expect lebih lah dengan harga macam ni. Walaupun plastik, takat ni aku pegang dan aku cuba pusing-pusing kepala dia ni, nampaknya okey lah. Boleh dikira ada kualiti lah untuk harga yang macam ni. Satu perkara yang aku suka dengan kipas ni iaitu dia punya kepala yang boleh pusing pelbagai arah, depan, belakang, kiri, kanan dan juga atas. Kepala hang boleh buat macam tu Tak boleh kan? Kepala aku pun tak boleh. Kalau kepala bapak hang macam mana? Dari segi kepanjangan kabel kipas ni 1.5 meter. 1.5 meter lah, lebih kurang. Panjang macam ni lebih kurang. Nampak? Balik pada bahagian depan kipas ni, satu perkara yang bagus tentang kipas ni, kita boleh buka dia dan cuci. Sebagai contoh, kita dah guna lama, mesti kipas akan berabuk. Bila dah berabuk, angin tak kuat, kita kena buka cuci lah. Bagi aku ni satu rekaan design yang baik. Sebab bukan semua kipas USB kita boleh buka cuci macam tu je. Nampak macam ada banyak perkara je kan positif tentang kipas ni. Macam mana pula dari segi kekuatan angin dia? Untuk uji kekuatan angin dia, kita akan gunakan tisu. Yang ni level 1, level 2, dan level 3. Nampak tu tisu tu melayang-layang. Ini menandakan angin dia kuat dan puas hati. Walaupun kita nampak kipas ni angin dia kuat, dia laju, tapi sebenarnya angin dia tu lebih tertumpu pada bahagian tengah. Dia tak luas macam kipas G-Sulife FA19 aku tu. Disebabkan dia ada 2, mungkin hampa boleh buat cara teknik macam ni. Yang ni dongak ke atas sikit, dan yang ni dongak ke bawah sikit. Jadi angin tu dia akan pergi kat bahagian sini dan pergi kat bahagian sini. Kalau dua-dua sama, angin tu lebar, tapi dia tumpu pada depan straight macam ni. Dia sempit, dia straight je ke depan. Dari segi dia punya noise ataupun bunyi kipas ni macam mana pula? Jom kita dengar. 1, 2, 3. Kita cuba bandingkan dengan G-Sulife FA19. 1, 2, 3.
Dari segi penggunaan elektrik, kipas ni menggunakan 10 watt. Yang tu atas retas. Dalam dunia sebenar, satu kepala ni dia ambil 5 ke 6 watt. Jadi kalau kali 2, jawapannya 10 ke 12 watt. Lebih sikit je lah daripada mereka claim tu. Tapi bagi aku okey je. 10 ke 12 watt dengan kekuatan angin yang macam ni, berbaloi je beli. Nampak ni ujian yang aku tengah buat sekarang ni. Nampak tu penggunaan elektrik dia. Tak banyak sangat lah. 10 ke 12 watt macam tu. Untuk menjadikan kipas ni sebagai kipas meja, kalau kita selalu pindah-pindah kedudukan kipas ni, kita kena tampai rubber feet dekat bahagian bawah ni. Ataupun satu cara lagi, kalau hampa nak letak dia secara kekal, boleh buka gam ni dan terus letak macam ni saja. Sampailah hampa tukar meja baru cabut dia punya gam ni. Alright, jadi itu sajalah perkongsian aku untuk video kali ni mengenai kipas 2 kepala. Ni kipas kereta dah, bukan kipas meja. Tapi kita boleh buat kipas meja. Sampel je kan. Tak ada apa nak sembang dah mengenai kipas ni. Kalau nak beli, penonton-penonton YouTube aku rasa dah tahu dah. Macam biasa, boleh tengok dekat bahagian description. Untuk penonton TikTok, macam biasa, hampa pergi dekat YouTube aku. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye!